Kembara Merdeka Jalur Gemilang akan melakukan 6 persinggahan di seluruh Kuala Lumpur, termasuk Taman Tasik Metropolitan Kepung, di Pasar Besar Taman Tun Dr. Ismail, di Balai Bomba dan Penyelamat Seputih, di Hospital Rehabilitasi Ceras, di Petronas Cochrane Perkasa dan berakhir di NZ Curry House, Wangsa Maju. Di setiap persinggahan, kit Satu Rumah Satu Jalur Gemilang akan diedarkan kepada wakil kluster. Edaran Jalur Gemilang kepada masyarakat, akan ada persembahan kebudayaan, nyanyian lagu-lagu patriotik, kuis kenegaraan. Ini antara program untuk menyemarakkan lagi semangat rasa cinta pada negara, memberi aktiviti kepada komuniti termasuk komuniti madani dan merapatkan hubungan di antara pelbagai komuniti. Saya percaya ini akan mampu menambah rasa cinta pada negara dan menyemarakkan lagi semangat patriotisme sepenuh bulan kebangsaan.